Tahniah Tok Wan kerana telah berjaya dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Kabinet Pembangunan Usahawan Negara. Pelantikan tersebut diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semasa majlis pelancaran Eastern International TVET Pahang di Pusat Komersial Bandar Gambang. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah atas pelantikan tersebut dan berharap ia akan mengukuhkan peranan negeri Pahang sebagai destinasi pembangunan TVET dan keusahawanan. Beliau turut menghargai komitmen tinggi Kerajaan Negeri Pahang dalam aspek tadbir urus kewangan sehingga mencatatkan prestasi kutipan hasil negeri yang cemerlang. Kerajaan Persekutuan juga memberi jaminan akan terus menyokong pembangunan institusi seperti Eastern International TVET melalui pelbagai inisiatif termasuk kemudahan pinjaman pendidikan. Itu sahaja daripada saya, info pantas dari Kopi Panas.